bukan Balaji. Kami turun atas sebab ini hak kami. Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia, GAMIS, baru-baru ini menyalahkan kerajaan hari ini. Kononnya, kerajaan Madani hari ini zalim menekan rakyat marhen dengan pelbagai dasar baru seperti penarikan subsidi, pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan (SST), kenaikan tarif elektrik dan air. Bukan itu saja, mereka siap ugut nak buat demonstrasi. Tapi, benarkah semua ini membebankan golongan miskin atau B40? Baik, mari kita tengok fakta yang sebenar. Pertama, soal penarikan subsidi. Ramai yang termakan dengan hela pembangkang. Kerajaan bukan tarik semua subsidi membuta tuli. Yang ditarik ialah subsidi pukal yang sebelum ini turut dinikmati golongan kaya. Sekarang, subsidi ada, cuma disasarkan. Contohnya subsidi diesel. Siapa yang pakai? Banyak syarikat-syarikat besar yang mengaut keuntungan menggunakan subsidi ini, termasuk kenderaan mewah. Bila disasarkan, hanya golongan yang benar-benar layak menerima subsidi ini seperti nelayan, petani dan pengangkutan awam. Malah, hasil dari penjimatan subsidi tersebut, kerajaan Madani berjaya menaikkan gaji kaki tangan kerajaan. Kedua, berkenaan pelaksanaan SST. SST ini sebenarnya tak membebankan rakyat marhen kerana ia hanya dikenakan sekali saja di peringkat kilang atau import, bukannya berlapis-lapis seperti GST dulu. Peluasan SST sebanyak 5% dan 8% bukanlah kepada semua barangan. Barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, tepung, telur tak dikenakan SST walaupun ianya import. Cukai ini lebih banyak disasarkan kepada barangan mewah, bukan keperluan harian rakyat biasa. Ketiga, berkenaan tarif elektrik. Mari kita dengar video penjelasan ini. Kalau dulu di bawah ICPT, kos bahan api ni dikira 6 bulan sekali. Jadi kalau kos gas naik, contohnya bulan kedua, korang tetap akan bayar harga lama sampailah dia habis bulan ke-6. So, lepas bulan ke-6, pelarasan akan datang. So, kalaulah pada masa tu berlaku kenaikan yang agak besar, ramai orang terkejut sebab perubahan tu datang sekaligus. Contohnya dalam fasa sebelum ni yang kita panggil sebagai RP3 ataupun Regulatory Period 3 dulu, komponen ICPT ni mencecah 16 sen per kWh. Ini menjadikan jumlah purata sebanyak 55.95 sen per kWh. Tapi di bawah AFA ni pula, tarif akan diselaraskan setiap bulan mengikut kos sebenar bahan api bulan sebelumnya. Jadi dia lebih cepat dan dia lebih tepat. Dan lagi best, apa yang saya nampak dekat sini tarif asas ataupun base tariff tu untuk fasa baru RP4 ataupun Regulatory Period 4 dah ditetapkan lebih rendah, iaitu sekitar 45.40 sen per kWh, iaitu penurunan hampir 19% berbanding RP3. Ini adalah kerana penjanaan dan operasi ini lebih cekap. Akan tetapi ada satu persoalan dekat sini tau. Kalaulah tarif elektrik ni berubah setiap bulan, bukankah itu akan menyebabkan dia turun naik? Jadi tarif ni pun akan menjadi tak stabil. Betul tak? Dekat sini pun kita jangan risau sebab AFA ni dia ada zon kawalan automatik plus minus 3 sen per kWh. So maksudnya macam ni tau. Kalau kos bahan api tu berubah, tarif pun hanya boleh naik atau turun maksimum 3 sen setiap bulan secara automatik. So maksudnya kalau dia naik pun dia akan naik 3 sen, 3 sen, 3 sen. Dan kalau dia turun pun dia akan turun sebanyak 3 sen. So dia akan menjadi lebih stabil lah. Betul tak? Ada lagi satu persoalan serius Macam mana pula kalau berlakunya satu kejutan harga terhadap bahan api global yang tiba-tiba mencanak naik? Okey, untuk tu pun jangan panik sebab AFA ni pun dia ada sistem keselamatan dia sendiri, iaitu kalau kos naik lebih daripada 10% dalam sebulan, kerajaan juga masih boleh tarik break dulu sebelum benarkan tarif tu berkuat kuasa. Naratif yang dibawa GAMIS seolah-olah kerajaan menekan semua rakyat, terutama B40, tidak benar dan hanya sekadar permainan politik. Polisi yang ada sekarang lebih telus, lebih tepat sasaran. Kalau ia pun nak turun demo, turunlah. Itu hak mereka. Tapi, jangan pula bawa naratif yang tak betul. Seolah-olah kerajaan ni zalim sangat kepada rakyat marhen. Berjuanglah biar atas fakta yang betul.